Strike. Strike geng. Strike geng. Telan si kokoknya. Kena lagi geng. Kena lagi geng. Lagi geng. Lagi makan geng. Makan geng. Makan geng. Makan. Makan makan. Tu dia. Tu dia. Kena lagi geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel tu Zack. Okay. Hari ni aku menebing. Menebing lagi. Sebab air cantik hari ni. Petang. Pagi tadi teruk. Semalam atuk menebing pagi. Dapat ekor kecil je. Jadi hari ni atuk repeat lagi lah. Tengok. Ada hasil lah hari ni. Tapi atuk tadi saja jalan-jalan je. Tak pakai baju biasa atuk pakai kan. Ni. Tak pakai pun. Atuk pakai baju biasa je. Selalu atuk pakai baju pagoda kan. Tak apa. Itu belakang kira lah. Okay. Atuk nak setting pancing lah. Atuk bawa satu pancing je. Satu pancing atuk bawa. Satu pancing. Atuk nak test saja. Atuk sampai ni dalam pukul 5.30. Atuk mancing 1 jam je. Tengok macam mana ada tak rezeki. Okey. Jom. Kita lancar. Okey geng, kita guna sawit peram geng. Sawit peram ini dah cantik lah sawit ni. Sawit dah cantik dah. Lembut tengok. Teknik atuk guna sawit peram Ni atuk punya cara lah. Lain orang lain cara dia. Ada orang suka cangkuk sebiji. Sebab kalau cangkuk sebiji, ikan kecil tak kacau. Tapi atuk punya teknik macam ni. Ni sawit ni terbalik kan. Macam tu. Ni teknik atuk. Memang dulu pun macam ni atuk pakai. Pakai 2 mata. Okey. Tambah sikit lagi sebelah lagi. Pakai 2 mata atuk tengok ni. 2 mata. 2 mata. 2 mata sawit, 2 belah. Kita balut belah atas. Lambat sikit lah cara atuk ni. Terkial-kial sikit lah kan. Tapi memang atuk guna macam ni daripada dulu. 2 mata ni, sawit ni kepit kiri dan kanan. Macam tu. Mata biar ke bawah dulu. Nanti kita tarik dia ke atas. Lepas tu atuk guna benang ni. Benang ikat umpan. Ni. Dilit. Ni cara atuk lah. Dilit. Dilit je. Tu dia. Minyak dah nampak. Dia keluar minyak dah. Lepas tu mata ni keluar ni, 2 bawah ni kan. Tarik tali ni. Tu dia. Tarik tali masuk dalam. Ni. Tengok. Tu dia. Mata dekat bawah 2. Kalau dia cagut je, salah satu kena lah. Tu dia. Okey, jom. Tu tunggu lama dah. Tu ada masa sejam je. Sejam. Jom kita lancar. Jom. Ni pot yang atuk dapat. Itu hari. Itu hari atuk dapat sini lah. Yang Tok N bawa balik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Lancar. Kita baling depan keladi tu. Situ je. Tak payah jauh. Situ je. Cukup. Hulur ceng. Kita hulur ke tengah sikit. Bagi dia main depan keladi. Tu dia. Bagi umpan main depan keladi. Okey. Udah geng. Kita tunggu geng. Umpan dia main depan keladi tu je. Jarak dalam 2 kaki daripada keladi. Biasa jelawat ni dia main depan keladi. Dia cari cacing, anak-anak udang tu kan. Kalau dia ada tu. Tapi hari dah surut banyak dah. Daripada atuk dapat itu hari ya. Air ni 1 kaki lah. 1 kaki surut dia. Tu hari atas lagi. Sekarang ni 1 kaki ke bawah. Tapi dia lambat surut lah. Dalam, masih dalam lagi.
Kita tengok kalau ada, insyaAllah dia makan. Okey, jom. Strike tu, geng. Baru balik, nak makan, geng. Tak lekat, geng. Baru balik, dia dah makan. Sayang, tak lekat. Sayang betul lah. Dah 2 kali bunyi tadi. Atuk tak pasal. Tak lekat. Dia ada lagi, geng. Sayang, geng. Tak lekat, geng. Dia dah bantai tadi dah, umpan Datuk. Tak kena mata. Tak kena mata. Tak apa. Kita buat lain, geng. Dia ada bawah tu, geng. Hancur bawah ni. Kita ikat lagi. Sayang, geng. Dia ada. Dia bantai yang bawah ni. Dia tak telan. Tapi dia ada bawah tu. Kita ikat. Bagi cantik sikit. Dia tak nak telan. Dia carut bawah je. Kalau dia telan, kena. Mata 2. Jom. Ada lagi tu. Tarik bunyi tadi. Kedai bunyi. Dia memang suka main depan keladi. Kita balik lagi. Besar tu dia depan ni. Dia ada depan ni, geng. Dia dah lari. Dia terkejut tadi kot. Dia main kat depan ni. Besar dia main depan ni. Tak apa. Dia terkejut Atuk ada kat tepi ni. Tunggu. Ada rezeki orang kejap pun dapat. Depan ni dia main. Atuk tengah nak buka payung. Terus dia tarik. Dia tak lekat, sayang. Kita tunggu. Kalau dia ada, dia ambil lagi. Sayang. Bunyi dah loceng 2 kali. Keteng. Lawan ni sawit peram dia memang tak tolak punya. Memang kegemaran dia tu. Kita tunggu lagi. Kalau ada rezeki 1 jam mau makan. Tu ingat dah lekat tadi dah. Dia main kat tengah, geng. Banyak ikan dia lawat ni. Tadi main situ, tangkap situ kan. Tu dekat depan tu dia main lagi. Tapi sayang air dah surut. Dia nak cantik air sampai keladi tu. Kita lontar depan keladi kan. Dia masuk dalam keladi tu. Dia main dalam keladi. Dia makan, geng. Slow dia tarik tengok. Dia makan. Dia makan tu. Tunggu. Dia dah tarik tadi dah. Nampak rod tu macam tu. Bergoyang. Dia kalau jelawat, dia mula-mula tak makan tu, dia tak berbunyi loceng. Itu jelawat ni penangan. Kalau lampam dia berbunyi. Dia jelawat pertama kali tak bunyi. Lepas tu dia tarik terus. Nampak? Dia tu. Tak kena lagi tu. Nampak? Dia tarik slow, tak ada bunyi kan. Tak lekat. Kalau dia lekat, dia tunjuk kali kedua tu yang bunyi loceng tu. Berkokok loceng. Tak apa, biar kan. 2 kali dah miss call, geng. Tak lekat. Baru 15 minit. Dah ada makan dah. Sayang tak lekat. Strike. Strike, geng. Kasar, geng. Kasar, geng. Kasar, geng. Kasar, geng. Keluar tali, geng. Tadi dah tarik dah, tak kena. Melengkung rod tu. Kasar.
So geng. Aso geng. Aso geng. Gancu atuk dalam. Aso geng. Gancu atuk dalam kereta. Oh geng, gogong geng. Berapa kilo ni geng? Atuk timbang kejap. Nanti atuk timbang. Kita lontar lagi. Takut dia ada lagi geng. Pedesuk tali dia tarik geng. Memang padu. Memang padu. Kokok tu weh. Penangan sawit peram atuk. Atuk ingat ni 2 kilo lebih ada. Tak apa, kita pasang umpan lagi. Dia tak bukan seekor tu. Biasa dia ada 2-3 ekor. Tak apa geng, kita pasang umpan lagi. Lama tu tak dapat saiz ni tu. Ni kategori gogong tu. Lama tu tak dapat. Saiz A, grade A. Dia musim hujan. Semalam hujan lama. Pagi tadi. Atuk tak dapat peluang mancing. Atuk ada kerja. Sangka tu dapat besar ni. Jarang tu. Tadi dia dah usik, tak lekat. Mula-mula tadi, lepas tu dia lari ke tengah. Nampak dia beralun. Beralun air. Dia terkejut kan. Atuk pergi tepi. Kali dia ulang balik. Kali kedua, dia telan. Tu dia telan tu, 2 mata masuk dalam mulut dia. Sebab tu pakai 2 mata. Dia ada lagi geng. Macam ni. Atuknya macam ni, nampak? Mata 2 bawah. 2-2 masuk mulut dia tadi. Dia kalau telan memang tak lepas. Okay, jom. Jom. Kita lontar dulu, lepas tu kita timbang ikan. Aduh geng. Aduh. Bismillah. Mantap geng. Berkokok geng. Ini ikan betina geng. Patutlah besar. Ni nampak ni. Lawa ikan ni geng. Color dia terang. Dia dah besar kan. Dah besar color dia terang. Tengok. 2.388. 2.385. Besar ni geng. Try sekali timbang betul tak?
Berat dia 2.425. Geng. Tu dia. 2.425. Dekat dengan 2,5 kilo, geng. Kasar ni, geng. Datuk pernah dapat besar lagi pada ni. Tapi ni kira besar jugalah. Okey lah. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Memang padu. Kokok dia tarik. Perut dia kimpis. Macam dia dah bertelur. Macam dia dah mengempas telur. Bontot dia merah. Macam dia dah bertelur lah. Mungkin semalam kot. Hujan. Semalam hujan daripada petang sampai ke tengah malam. Mungkin dia dah mengempas telur semalam lah. Sekarang dia santai-santai cari makan kan. Jumpa umpan sawit atuk. Sawit peram atuk. Terus. Dia makan macam anak ikan tu. Dia main-main tadi. Atuk betul-betul ingat anak ikan tadi. Slow. Dia main umpan tu dulu. Sekali dia telan 2 mata dalam mulut dia. Tak ada can lah. Ada bunyi lagi kan depan tu. Main air. Dia makan lagi kan. Ada usik lagi. Slow je dia tarik. Bunyi tu geng. Kasar geng depan ni je geng. Dia ada lagi geng. Baru bunyi depan ni. Ada lagi geng. Kasar-kasar ikan ni. Dengar bunyi tadi. Dia main air. Kasar-kasar geng. Nasiblah kalau dia impit tepi ni kan. Ada lagi. Kalau dia impit tepi ni. Dia belah sana, belah sana nun. Tengah-tengah. Tak lekat geng. Tak lekat geng. Aduh. Tak apa, biar. Dia datang lagi. Dah melentik pancing ni tadi. Dah macam tu lah. Tak lekat, dia ada lagi ni. Tunggu. Kuku ada lagi kan. Dia tarik lah tadi. Aduh. Sayang tu. Tak apa, kita tunggu ni. Dia takut lah. Dia dah makan, dia lari. Sayang tu. Macam tadi, macam mula-mula tadi. Macam tu lah. Dia dah tarik pancing tu. Tadi mula-mula macam tu lah. Tarik kan, tak lekat kan. Dah melentur pancing tadi, geng. Dia tarik. Mana dia ada lagi bawah ni. Tengok. Dia dah usik umpan. Biar. Ada goyang tu. Dia ada. Nampak. Tunggu. Tunggu dia telan. Dia telan mesti kokoknya. Kena lagi, geng. Kena lagi ekor. Kasar geng. Kasar juga. Kasar geng. Dia banyak ni geng. Dia banyak orang ni. Kasar juga. Dia kecil sikit daripada tadi. Tadi dia tarik terus. Terus pergi tengah tadi. Kecil. Tu dia geng. Tu dia geng. Kecil pasal dah lambat makan. Dia kecil. Dapat mata satu mata. Masuk. Tu kecil kan. Kita buat lain. Dia tengah banyak je. Boleh makan petang lagi. Kita buat makan petang. Kawan Atuk Aizat, subscriber Atuk Aizat, dia nak datang. Dia nak ni, dia booking. Kalau ada, dia kata. Patut hari ni dia mancing. Pagi tadi air keruh, Atuk kata. Petang baru jam ni. Tu dia tak jadi datang. Dia duduk Selir River. Aizat dia duduk Selir River. Jauh. Dia ada lagi kan. Banyak orang ni dah tengah-tengah tu.
Yang kecil tengok, dia makan sikit je kena. Kalau kecil. Dia selalu lepas tu. Kalau besar, dia telan. Masa itu Atuk pakai 2 mata. Atuk dah banyak kali terkena dah. Banyak kali terlepas. Pakai 1 mata. Atuk tak macam sipu-sipu. Master-master Sungai Kintar dia pakai sebiji. Dia cangkuk sebiji. Itu memang teknik dia orang. Dia orang dah biasa kan. Atuk tak boleh. Atuk pakai je. Selalu lepas. Lucut. Atuk punya style memang macam ni. Memang style Atuk macam ni. Dia berminyak bila lilit ni. Berminyak tu dia geram tu. Lepas tu kita tarik ni. Kita tarik tali ni. Lepas lah. Tu kita tarik atas macam ni. Tarik. Mata ni masuk dalam. Dia telan je kena. Jom, kita lontar lagi kan. Mana tahu ada lagi kan. Atuk bawa mancing setengah jam kan. Strike 2 ekor. 2 lucut. Bismillah. Lagi sekali depan keladi. Tak payah jauh. Bagi dia hanyut depan keladi. Dia memang mudik kat tepi tu. Tu dia. Cantik depan keladi. Tunggu. Ada lagi ni. Tunggu. Ada lagi. Tapi tak besar lah ni. Ni dalam 700 gram kot. Yang ini besar lah. 2.4 dekat 2.5. Tu dia. Itu kata ni betina. Jantan dia kecil. Ni jantan dia kecil. Dia memang macam tu. Betina nenek nak bertelur. Yang jantan follow lah. Jadi yang jantan ni ada 3-4 ekor ni. Dia ada banyak biasanya. Ada 3-4 ekor. Kita tunggu lagi kan. Pokok dia ada mau makan lagi. Petang-petang ni. Baru pukul 6. Atau ada setengah jam lagi. Tengok lah. Dia datang lah. Tadi nampak dia main tengah tu besar. Dia nyambar dia kat tengah tu. Dia makan slow je tu. Slow dia makan. Dia main-main umpan tu dulu. Jangan ingat yang ikan kecil. Dia tarik kan loceng tak ada bunyi tu. Slow je. Dia jawab dia kemam-kemam. Laki kan? Laki makan. Makan. Tu dia. Kena lagi kan? Dia banyak bawah ni kan? Kena lagi. Dia kasar sikit kan? Tapi kadang-kadang jantan memang kuat. Tengok tu. Kuat ni. Banyak dia. 3 ekor dah. Batu kata nampak dia main tadi. Tengok besar mana. Tengok. Besar ni guys. Ini besar sikit. Tengok boleh pam tak naik. Ni besar sikit. Boleh. Dia besar sikit guys. Ni besar sikit guys. Ni besar guys. Dia tak boleh lari. 2 mata dalam. 1 mata. 2 mata dalam mulut. Tak lepas dia. Dia telan tu besar sebab dia besar. Okey guys. 3 ekor dah guys. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3 besar sikit. Nombor 2 ni 1,5 kilo. Dekat 1,5 kilo dia. Ada 1,5 kilo ni. Jom kita balik lagi kan. Dia tengah banyak kita bantai kan. Tak senang nak dapat dia makan macam ni kan. Ayah. Jarang dia dapat makan banyak macam ni. Semalam hujan lama. Dia mudik lah. Mungkin dia dah 4 telur dah yang betina tu. Kita hitam lagi kan.
setengah jam geng. 3 ekor. Macam 3 ekor geng. Okay, kita lontar lagi geng. Kita lontar lagi. Mana tahu dia ada lagi. Bismillah. Tu dia depan keladi. Bagi hanyut depan keladi. Tu. Okay. Tunggu lagi. Satu besar, satu kecil, satu besar. 3 ekor. Padu geng. Keluar dry. Dia tarik. Tunggu. Dia main depan keladi tu. Tengok lagi. Ada ndak lagi. Padu. 3 ekor geng. Saiz padu geng. Susah dapat saiz ni geng. Yang dua ni susah. Kecil ni banyak. Yang itu hari Atuk dapat yang kecil ni. Yang Atuk M bawa balik kan. Besar ni. Dalam besar. Ini besar lagi sikit. Yang Atuk M dapat kecil. Ini besar sikit. Yang ni lagi besar lah. Ini memang idaman. Ini paling idaman A. Okey. Kita tunggu. Pokok dia mau ambil lagi. Dia biasa satu jantan. Ada satu betina. Ada 3-4 ekor jantan. Biasa macam tu. Dia biasa memang macam tu. Kalau ada betina tu. Ada jantan 3-4 ekor. Follow je. Tapi dia macam dah bertelur tadi dah. Mungkin semalam hujan lama kan. Hujan semalam daripada pukul 4 ke 5. 4 ke 5 petang. Sampai 12 malam hujan. Okey kan. Baliklah kan. Dia tak mau makan dah. Jadi kita sambung. Kita repeat nantilah. Kita repeat nanti. Allahu Akbar. Okey geng. Mic Atuk problem lah. Sebab Atuk guna sepenuhnya body cam ni ya. Handphone yang biasa Atuk gunakan untuk membuat konten tu Atuk tertinggal kat rumah. Jadi mungkin dia panas kot. Penutup tu tak ada suara. Okey lah geng. Sampai di sini sajalah Atuk punya konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.